Apa yang Allah Ta'ala tentukan di azali itu siap. Apa yang tidak ada dia tak akan berlaku. Jadi semua yang telah berlaku, yang sedang dan akan berlaku, dia duduk dalam masyiatillah. Termasuklah amal saleh yang dilakukan oleh insan, ilmu yang diberikan kepada insan, dan segala perkara-perkara yang baik, keimanannya, keislamannya, amal salehnya, meninggalkan maksiatnya, ya, semua itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walakinallah habbaba ilaikumul iman. Tuhan ni mentahbib, mana meletakkan perasaan hati kita kasih pada iman. Dia letak. Kalau dicabut habis kita. Ya, oleh kerana itu insan bila faham itu dia akan sedar betapa besarnya kurniaan Allah, betapa hebatnya kebesaran Allah, betapa kasih sayang pemurahnya Allah, sehingga kita dapat melakukan taat. Itu di antara cara mengawal amal yang telah kita lakukan supaya dia jadi cantik dan tidak rosak di tengah jalan. Sebab Imam Ghazali sebut banyak yang rosak di tengah jalan. Dia buat ibadat bagus, buat ibadat tapi belum buka lagi pintu penerimaan sebab dia terrosak di tengah jalan. Ia telah berlakunya, ya, kemusnahan dalam sudut qalbi mereka. Iaitulah mereka tidak boleh memulang atau tidak reti memulangkan balik amal itu kepada Tuhan punyanya.